Model Saga serba baharu yang dilancarkan pada 27 November 2025 itu menandakan evolusi paling signifikan sejak diperkenalkan pada tahun 1985. Ditawarkan pada harga bermula RM38,990, model ini menerima sambutan luar biasa dengan lebih 80,000 tempahan direkodkan setakat ini. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut merasmikan kilang pemasangan CKD model ini di Mesir, menandakan satu lagi langkah penting dalam pengembangan globalnya. Sejak 2019, Proton Saga telah dieksport ke 18 negara dan disasarkan berkembang ke 30 negara menjelang 2030. Model berkenaan melambangkan kebanggaan negara serta komitmen berterusan syarikat dalam menghasilkan kenderaan pintar berkualiti tinggi. Mana semangat darah biru kau? Mana? Ya. Kenapa dia tutup berita tadi? Nampak macam ada tak kena je. Kalau ada apa-apa beritahu je lah ya. Tak ada apalah. Cuma ialah rasa bangga. Tengok Proton sekarang dah maju, dah berkembang pesat. Oh, jauh bezanya. Cuma adalah laluan perkara yang mungkin tak boleh lupa sampai sekarang. Betul ni? Ayah. Ayah. Kenapa ni? Ayah dengan Suria ni dah macam adik-beradik dah. Kami rapat betul kawan. Sampai dah rasa tak boleh nak dipisah. Oi. Aku memang tak boleh lah. Memang kena tambah. Sedap oh bini kau masak. Mesti lah. Aku. Bini kau pun masak sedap. Mek. Lama. Kami antara best yang awal bekerja dengan kilang Proton Saga di Shah Alam. Bangga betul rasa. Yalah, walaupun orang ada sini kata macam-macam, kerja dengan kilang kereta Tin Milo lah. Kami tak peduli. Malah kami rasa bangga dapat bekerja dengan projek kereta nasional tu. Lantaklah orang nak cakap. Orang nak cakap dia boleh cakap. Dia bukan tahu pun kita kerja kat dalam ni sana. Kan? Kita je tahu kualiti kita punya sana, kereta nasional kan. Aku memang impian aku nak pakai kereta nasional lah. Aku tengah kumpul duit ni. Yalah, polis, askar berjuang dengan cara mereka. Kami ni, darah biru ni, rasa bangga dapat berjuang untuk membina projek kereta nasional. Ayah dah tak peduli dah apa orang nak kata. Ayah dengan Suria tetap jalan terus. Ya nak aku tengok betapa bangganya bapak dia kerja kat kilang Proton pakai Proton Saga. Itu cara dia. Janji nasional. Aku pun nak juga. Sikit ni kau boleh? Boleh lah.
Manis gila ni. Apa ni? Mana ada ni? Manis. Ya tu. Manis. Kami berjanji untuk kerja sama-sama, naik sama-sama, berjaya sama-sama. Tapi itulah, tiba-tiba Surya berhenti kerja bila ayah dapat jadi supervisor. Kau cakap apa ni, Surya? Hah? Ni sekarang kau dah putus asa ke tahu tak? Kau putus asa, kau pentingkan diri kau sendiri sekarang ni. Dah berapa tahun dah kita sekali sekarang ni, mula kau baru bagi tahu aku benda ni. Kau fikir. Tapi apa benda? Aku baru je lepas hilang bini aku, sekarang ni kau pula nak tinggalkan aku. Aku kena hadap semua benda dalam satu masa, macam tu. Macam dengar cakap dia. Kau nak aku dengar apa? Aku minta aku sabar je sekarang ni. Aku sabar, aku baru je naik supervisor. Lepas ni giliran kau pula. Tapi sekarang kau kena sabarlah. Itu yang galat. Kenapa ayah rasa ralat? Iyalah, kami dah bekerja bertahun-tahun lamanya. Kerja bersama-sama, berpakat bersama-sama. Sampaikan kami makan pun bersukat. Kononnya nak kumpul duit, nak beli Proton Saga. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Ayah marah betul pada dia. Ayah rasa dia menghancurkan harapan kami. Ayah maki dia. Macam, sabar macam. Bagi aku terang. Kau bodoh kau tahu. Sekarang ni aku cakap betul. Kau bodoh. Kau bacol. Kau kuiter. Kau kuiter lah, Surya. Kau kuiter. Bila aku jatuh, macam-macam perkataan kau cakap dengan aku. Apa ayat kau? Darah biru. Darah biru, toreh tangan keluar darah biru. Toreh tangan aku keluar darah biru. Sekarang ni aku tanya kau. Mana semangat darah biru kau? Mana? Itulah kali akhir ayah dapat bercakap dengan dia, dapat berjumpa dengan dia. Lepas tu entahlah ke mana dia pergi, ayah pun tak tahu. Hai guys. Assalamualaikum. Okey, saya nak beritahu ni, saya mencari geng darah biru. Ni nampak gambar ni? Ini kawan baik ayah saya tapi dia macam keluarga ayah Nabila. saya. Namanya Surya. Kita tengok tak video viral ni? Tolong viral Video apa tu? ni. Saya memang tengah mencari Pakcik Ayah you Surya bukan ni. kerja Sebab ayah saya Proton ke sangat dulu? nak jumpa dia. Ha, Diorang yang ya. dulu masa zaman muda, diorang sama-sama Tak ada lah, kerja ni kat ada kilang video Proton. viral. Ada Diorang orang digelar cari geng bekas darah biru. kerja Proton. Tapi diorang dah Geng darah biru. putus hubungan dah. Saya tak tahu. Geng Saya darah tak tahu nak biru? cari macam mana dah Benda putus weh. dan ni tolonglah. Budak ni Tolong buat viral video. saya ni. Cari kawan kerja ayah dia. Katanya kerja Proton dulu. Oh, jumpa dah ke? Saya teringin sangat nak Tak. jumpa dia. Tak tahu konten je. Salam bro, saya wakil daripada tim Proton Sabah. Kita sudah cuba tanya dengan orang-orang lama yang ada di sini. Belum ada lagi yang kenal dengan orang yang kamu cari itu. Saya doakan kamu cepat jumpa. Mesti banyak kenangan bapa kamu dengan kawan dia. Orang lama bro, biasalah. Zaman dia kerja mesti banyak kenangan. Saya sudah share video kamu. Salam darah biru daripada kami untuk bapa kamu. Assalamualaikum bro. Kami di Kuching Sarawak tu. Kerja di Proton je juga. Dah kami share video itu. Mudah jual lah nemu kawan baik bapak kita ya. Orang lama ya. Mudah nemu kelak. Jangan lupa update video ah. Kalau Sarawak tu support geng darah biru. Kita anak-anak yang bagus bro. Respect kita bro.
Apa lagi dia minumkan tu, ayah? Makan tak nak, minum tak nak. Entahlah, Hazal. Aku ni tahu apa lama je lagi boleh hidup dalam dunia ni agak. Dah semua serba tak kena rasanya. Ya. Apa ni? Tak elok cakap macam tu. Abang yang viral kan? Ni je, okey. Berapa? RM20. Semua. Chip. Tak apalah. Saya pun ada tengok video viral itu. Semoga jumpa orang yang dicari. Dulu masa orang galakkan Proton, saya ada jual banyak juga. Siapa lagi akan sokong buatan Malaysia kalau bukan kita? Saya ex-salesman Eon. Tapi hari ini saya belanja. Tu ni, Tokek. Tak payah bayar. Semua. Terima kasih banyak, Tokek. Dik, abang dah tengok dah video viral adik tu. Ayah adik kerja Proton kan? Abang baru ambil kereta Proton 57 PHEV. Memang padu, Dik. Boleh pergi hingga 1065 km jarak dia. Abang doakan semoga yang dicari tu insya-Allah akan jumpa suatu hari nanti. InsyaAllah. Jumpa lagi, ya? Okey. Berapa tu, Kak? Cik Rizal. Cik Raju? Ayah. Rizal ada nak bagi tahu sesuatu ni. Itu apa? Tapi Cakaplah apa? kalau esok kalau Rizal Apa? Kalau Rizal Apa? tak, kalau Rizal buat salah, Rizal minta maaf. Esok? Macam mana kamu boleh tahu esok kamu nak buat salah? Kalau dah buat salah, jangan lari. Minta maaf. Lagipun, manusia ni tak lari daripada buat kesalahan kan? Esok hari raya kan? Nanti isi minyak, letakkan sumbu semua kereta ni. Saya nak masuk tidur dulu. Saya ternampak video viral Encik Rizal. Saya pasti Encik Rizal. Muka tu memang ayah saya. Nama dia pun serupa Encik Rizal. Surya. Dan rakan baik dia, Akib. Tu ayah saya.
Sebab tu Encik Rizal, saya tergerak hati nak DM Encik Rizal. Itulah. Saya buat ni pun untuk ayah saya. Tapi saya tak tahu mana nak cari lagi. Nasib baik Cik Raju jumpa saya. Terima kasih banyak. Ayah saya ada bercerita tentang rakan dia yang bernama Akil. Dia kata mereka bagai adik-beradik. Mereka start kerja sama-sama. Mereka janji nak naik sama-sama. Kenapa hubungan mereka putus? Ayah saya tak cerita habis, Encik Rizal. Waktu tu saya muda, kecil lagi. Tapi mak saya pernah berkata, Encik Rizal, hari ayah saya berhenti kerja, dia balik rumah menangis. Cuma Encik Rizal, ayah saya, dia dah Sampai ya. Lama tak jumpa pacar. Maafkan aku, Surya. Aku tak tahu kenapa engkau berhenti kerja dulu. Aku dapat jawatan supervisor itu pun bukan aku minta. Aku pernah berjanji dan berniat kalau aku dapat, aku akan bawa engkau sama-sama. Kita kan sama-sama. Tapi engkau tiba-tiba hilang, kau tinggalkan aku. Aku rasa marah, aku rasa benci pada engkau, tahu tak? Kenapa kau jadi bodoh macam tu? Agaknya mungkin kerana aku terlalu keras dengan kau. Tapi bila sekarang ni aku dah tua, kita sama-sama dah tua. Aku rasa rindu pada kawan-kawan. Aku rindu pada engkau. Sebab tu aku cari engkau.
Saya pun tak ada pilih. Ipapari. Abang, bila abang marah saya, mula-mula saya pun patah hati tahu. Kita mencari beradik tahu. Saya mau cakap pun, awak tak bagi. Lepas awak panggil saya pengecut, saya patah hati tahu. Awak bacalah. Tapi kenapa kau tak bagi tahu aku? Abang langsung tak ada bagi peluang pada saya tahu. Dengar nggak? Kenapa sih? Disoleh. Sebenarnya Pak Kip, ayah saya yang dapat jawatan tu dulu. Tapi dia terpaksa tolak jawatan tu sebab di balik kampung urus hal keluarga. Tapi direkomend nama Pak Kip untuk jawatan tu sebab ayah saya tahu Pak Kip layak dan perlukan jawatan tu. Kebetulan isteri Pak Kip meninggal dunia masa melahirkan Rizal. Ayah saya tak gembira masa dia berhenti kerja Pak Kip. Saya sedar Pak Kip marah. Tapi pada waktu tu pilihan keluarga yang penting bagi ayah saya. Maafkan aku. Maafkan. Aku sangat bersyukur ayah sempat berjumpa dengan Uncle Surya sebelum dia pergi. Semangat darah biru mereka dibawa sampai ke mati. Ayah, berehatlah. Berehatlah dengan mak.